Kenapa bila ada perang, harga minyak naik mencanak? Korang perasan tak benda ni? Contohnya macam kalau ada konflik di Timur Tengah atau serangan ke atas laluan kapal tangki. Lepas je news tu keluar, boom! Harga minyak terus spike. Bila berlaku konflik di kawasan pengeluar minyak utama, contohnya Iran, Iraq, Arab Saudi, pelabur automatik akan risau supply minyak terganggu. Kalau laluan penting seperti Selat Hormuz kena tutup atau fasiliti minyak kena bom, dunia akan kurang bekalan minyak. Minyak ni ikut hukum asas supply and demand. Supply kurang tapi demand maintain, maksudnya harga naik. Lagi teruk konflik, lagi besar potensi harga minyak untuk naik. Contohnya, WTI boleh naik sehingga 3 ke 5 dolar dalam masa sehari kalau berita tu besar. Trader yang alert dengan isu semasa, dia akan ready awal-awal. Alert pada news, tengok technical setup, buka entry bila momentum masuk. Inilah beza antara trader yang reaktif dengan yang proaktif. Jangan tunggu chart je. Trading oil ni perlukan mindset global. Nak power trade WTI atau Brent, korang kena faham geopolitik. Kalau korang nak saya share cara detect peluang macam ni, komen geopolitik.